Kita berada di dalam Masjid Nabawi sekarang di Madinah dan sedang bergerak ke arah makam Rasulullah di sebelah kiri nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kiri. Di sebelah sini adalah Raudah. Okey, ini adalah mimbar di dalam Raudah. Mimbar di dalam Raudah. Jadi semua orang solat Raudah. Adalah pandangan daripada dalam Raudah. Pandangan daripada dalam Raudah yang kita lihat mimbar yang terletak di dalamnya. Jadi kita akan berjalan terus ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dekat sini memang ramai betul ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tengah solat dalam Raudah. Kita jalan terus untuk menziarah Rasulullah. Dah hampir tiba dah. Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menziarahi aku sesudah kewafatanku sama seperti menziarahi aku ketika aku masih hidup. Hadis ini dinilai sebagai daif oleh beberapa ulama, tapi terdapat khilaf terhadapnya. Jadi berpusu-pusu lah orang untuk menziarah Rasulullah walaupun setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok ramai yang memberi salam kepada Rasulullah. Jadi kita lihat sekeliling berapa ramai Hari ini hari Jumaat. Jadi lepas solat Jumaat mereka berpusu-pusu masuk untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah di sebelah kiri ni, kita lihat ni. Sini adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Kita akan lalu. Jadi kita lihat berapa ramai orang yang berhenti memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para Wahabi macam mana ni Wahabi? Bolehkah beristighasah ataupun tawassul kepada Rasulullah ni? Ramai ni yang dekat sini kan. Ramai ni. Tengok. Lain. Kalau kita nak kira dia orang ni semua sedang buat syirik ni. Kita tanya asal kat Wahabi ni. Tapi penduduk di sini semua percaya Rasulullah boleh meninggal. Ni. Makam Rasulullah berada di belakang dinding ni. Macam itulah kita semua ziarah Rasulullah dari pintu yang depan tu dan keluar ke pintu ni. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah.